pekerja kan. Pekerja kita nak cari orang yang betul-betul minat. Tak pandai kita boleh ajar. Mana macam main jiwa, main psikologi tu je. Lepas tu saya rasa macam okey. Lepas tu kita nak buat. lepas tu nak buat apa? Macam tu. So just ikut saja, letak, ikut peraturan, insya-Allah saya rasa tak ada masalah. Janji niat kita tu betul, kita nak buat apa, kita tahu apa kita nak buat. Okey nak buat bisnes ni, tapi kita kena ada planning. Supaya kita tak nak bila kita tengah-tengah buat ni ada masalah, kita tak tahu nak buat macam mana kan. Kalau dalam keadaan sekarang ni kita kena pandai cari peluang lain. Kita nak stick pada yang satu pun macam tu, kita tengok market lah sekarang ni, apa orang nak sekarang ni. Semua orang bertahu compare duit Malaysia dengan USD kan, tu duit Malaysia gaji USD kan, so tak perlulah nak pergi petik apple ke kat sana ke, nak pergi kerja ke kena scam ke kan. Saya harap saya dapat buat mengikut tunjuk ajar Dr. Zul lah kan. Memang nak cuba betul lah benda ni. Yang pertama yang buat kasi tarik yang kelas ni, sebab dia kata period of class tu daripada pukul 8.30 pagi sampai 2 petang. So dia kata okey ni mesti compact ni. Ikut, follow the flow dulu. Ambil masa tak apa, macam Dr. Zul cakap, biarlah lambat dulu pun tak apa, tapi jangan susah banyak kemudian. So kita tahulah mana yang bagus, macam mana kita nak cari barang yang sepatutnya kita jual, macam mana kita nak tengok barang yang top. So kita dah dapat ke situ lah. Kita lagi faham, rupanya banyak step kena buat, dan ingatkan simple saja kan, rupanya kita kena detail semua tu. Jadi memang jelas sangatlah. Dia pun salah seorang daripada eBay punya orang kan, dia tengah buat bisnes kan. Lepas tu dengan dia punya sertifikat dia, dengan dia punya status dia sekarang kan, so itu yang buat saya yakin lah kan. Kami dah belajar eBay.